Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu topik yang sangat-sangat penting terutamanya untuk para guru di luar sana. Topik kita, macam mana sebenarnya kita, lebih-lebih lagi budak-budak, belajar bahasa. Jom, anggap je ni sebagai panduan ringkas untuk kita faham apa yang berlaku di sebalik proses ajaib ni. Nampak macam soalan simple kan? Tapi sebenarnya jawapan dia tu, menakjubkan. Cuba kita fikir balik. Daripada seorang bayi yang cuma tahu bab-bab bubu, macam mana dia boleh bina ayat yang lengkap? Itulah keajaiban yang kita nak cuba fahamkan sikit hari ni. Jadi, untuk faham proses yang kompleks ni, sebenarnya ada beberapa teori utama yang cuba menjelaskannya. 3 untuk lebih tepat. Dan setiap satu ni, dia bagi kita satu kanta yang berbeza untuk tengok macam mana bahasa ni dipelajari. Dah sedia? Okey, jom kita mulakan dengan teori yang pertama. Baiklah, teori nombor 1, behaviorism. Senang cerita, fikirkan teori ni macam model, tiru dan dapat habuan. Ia percaya yang belajar bahasa ni sama je macam kita belajar naik basikal atau main bola. Ia adalah satu tingkah laku yang dipelajari. Jadi, macam mana ia berfungsi? Idea utamanya ialah semuanya tentang rangsangan dan tindak balas. Contohnya, seorang anak dengar ibunya sebut mama, dia cuba tiru. Bila sebutannya betul, apa dia dapat? Pujian, senyuman, pelukan. Itulah yang dipanggil peneguhan positif. Proses ni diulang-ulang sampailah ia jadi tabiat. Siapa pelopor teori ni? 2 nama besar yang selalu dikaitkan ialah B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Fokus utama mereka hanyalah pada tingkah laku yang boleh kita nampak dengan mata kasar. Boleh diukur. Sebab itulah pendekatan ni memang sangat-sangat berkesan untuk pelajar peringkat awal atau yang perlukan banyak latihan asas untuk kuatkan foundation. Jadi, macam mana rupa benda ni dalam kelas? Inilah dia. Aktiviti klasik macam latih to be. Ingat tak? Masa kita sekolah dulu, cikgu suruh ulang sebut perkataan sama-sama. Book. Book. This is a book. Itulah contoh behaviorism. Tujuannya, nak bina satu kebiasaan sampai kita boleh sebut tanpa perlu fikir panjang. Okey, cukup pasal tiru-meniru. Sekarang, kita beralih ke gear yang lebih tinggi. Teori nombor 2 ni, dia tengok pembelajaran bahasa dari sudut yang jauh berbeza. Jom kita masuk ke dunia kognitivisme. Kalau tadi kita fokus pada luaran, sekarang kita nak tengok apa yang jadi kat dalam kepala. Kalau behaviorisme tu pasal tingkah laku, kognitivisme ni pula dia lebih berminat dengan apa yang berlaku dalam otak kita. Teori ni kata belajar bahasa tu bukan setakat tiru-tiru-tiru, tak. Ia satu proses yang aktif. Otak kita ni macam detektif. Dia cuba faham corak, dia bina makna, dia susun maklumat dalam fail-fail mental. Tokoh-tokoh di sebalik idea ni pula ialah Jean Piaget dan Jerome Bruner. Tumpuan mereka adalah pada proses mental. Macam mana kita berfikir, macam mana kita faham dan macam mana kita selesaikan masalah. Sebab itulah pendekatan ni sangat sesuai untuk pelajar di peringkat yang lebih tinggi sikit, yang dah boleh mula fikir secara kritis dan buat analisis. Jadi, dalam kelas, apa aktiviti dia? Yang ni lebih mencabar sikit. Contohnya, guru mungkin minta pelajar buat peta minda untuk susun idea atau analisis kenapa struktur ayat tu macam tu, bukan macam ni. Nampak tak bezanya? Ia bukan lagi pasal apa yang perlu disebut, tapi lebih kepada kenapa ia berfungsi begitu. Dan sekarang, kita sampai ke teori yang terakhir. Yang ni boleh kata agak radikal sikit. Namanya mentalisme. Cara paling senang nak faham teori ni, bayangkan otak kita ni macam komputer baru yang dah siap sedia dipasang dengan perisian untuk belajar bahasa. Ini idea daripada seorang pakar linguistik yang sangat terkenal, Noam Chomsky. Dia kata apa? Dia kata, kita semua ni dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbahasa. Otak kita memang dah diprogram secara genetik. Ada satu alat khas dalam kepala kita yang membolehkan kita tangkap mana-mana bahasa dengan sangat cepat masa kita kecil dulu. Jadi, sebab Noam Chomsky ni percaya pada keupayaan semula jadi ni, teori mentalism ni sangat-sangat menyokong aktiviti yang kreatif, aktiviti yang bagi ruang untuk pelajar bereksperimen dengan bahasa tanpa rasa takut salah. Bukan pasal hafal peraturan, tapi pasal luahkan idea. Contoh paling jelas dalam kelas, aktiviti macam penulisan kreatif, sesi diban atau mungkin juga pementasan drama, semua ni cara terbaik untuk cungkil bakat semula jadi pelajar tu. Ia bukan lagi tentang betul atau salah tata bahasa semata-mata, tapi tentang kebolehan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang bermakna.
Okey, tarik nafas. Kita dah tengok 3 teori yang sangat berbeza kan? Satu kata kita belajar dengan meniru. Satu lagi kata kita belajar dengan berfikir. Dan yang terakhir kata kita memang dilahirkan dah pandai. Jadi, ini membawa kita kepada satu soalan yang paling-paling penting untuk semua guru. Iaitu yang mana satu paling bagus? Perlu ke kita pilih satu je? Behaviorisme, kognitivisme atau mentalisme? Ada tak satu jawapan ajaib untuk semua keadaan? Dan jawapannya ialah, drama role please. Jawapannya tiada satu pun teori yang terbaik secara mutlak. Sebenarnya tak ada pun. Setiap teori ni macam satu alatan dalam kotak perkakas seorang guru. Masing-masing ada fungsi dan kekuatan tersendiri. Jadi kunci kejayaannya sebenar tu terletak pada kebijaksanaan guru itu sendiri. Guru yang hebat, dia tak pilih satu, tapi dia pandai campur aduk ketiga-tiganya. Macam mana? Mungkin dia guna sikit behaviorism untuk latih to be sebutan asas, lepas tu dia guna kognitivism untuk bincang makna sajak, dan akhir sekali dia guna mentalism untuk galakkan pelajar tulis cerita kreatif mereka sendiri. Kuncinya, sesuaikan dengan pelajar dan jadikan pembelajaran tu hidup dan bermakna. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba lihat bilik darjah anda, lihat pelajar-pelajar anda, fikirkan macam mana anda boleh gabungkan ketiga-tiga alatan ni untuk jadikan kelas anda bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat di mana bahasa itu benar-benar hidup. Fikir-fikirkan.